Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Anisa Maisara. Hari ini saya akan ceritakan kisah di sebalik peribahasa Aduun akil khairun min sadiqin jahil. Maksudnya, musuh yang bijaksana lebih baik daripada kawan yang jahil. Kisahnya begini. Ada seekor beruang dan seorang lelaki. Mereka sangat rapat. Mereka adalah kawan baik. Nak dijadikan cerita, pada satu hari, lelaki ini nak tidur dan berehat di bawah sebatang pokok, dan beruang tadi sebagai kawan yang baik, dia pun decide untuk mengawasi lelaki tadi daripada bahaya. Tiba-tiba ada seekor lalat berterbangan di hadapan muka lelaki yang tengah tidur tadi, dan beruang itu pun halau lalat itu. Namun, lalat itu kembali dan hinggap di atas muka lelaki yang tengah tidur tadi. Lepas tu, beruang tu berasa geram. Lalu dia pun ambil satu batu yang sangat besar dan dia baling ke arah lalat yang sedang hinggap di atas muka lelaki yang tengah tidur tadi. Apabila dia baling, sebabkan batu tu terlalu besar, lelaki itu pun mati kerana beruang tadi mencampakkan batu yang besar kat dia. Jadi, apa ibrah daripada kisah ini? Kembali kepada peribahasa aduun akil khairun min sadiqin jahil. Musuh yang berakal lebih baik daripada kawan yang jahil, yang tidak berakal. Jadi kat sini beruang tadi tidak berakal dan dia pun telah membunuh kawannya sendiri. Manakala lalat tadi dia bukanlah berakal, tapi dia musuh tapi dia tak mendatangkan bahaya pun. Tapi dia yang lebih baik kepada lelaki yang tengah tidur tadi. Jadi itu sahaja daripada saya. Syukran ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.